Baik, seterusnya kita akan sambung berkenaan dengan array dan max dan min. Okay, function aku akan buat last kot aku rasa. Function aku akan buat last. Okay. Tapi untuk video kita pada kali ini, kita akan buat berkenaan dengan dua ni. Array dan max dan min. Baik, first of all, kita kena kenal dululah array ni. Okay. Array dalam PHP dia ada 3 jenis. Numerical, associative dengan multidimensional. Okay, dia dengar macam susah tapi sebenarnya dia senang saja. Okay. Baik. So dekat sini kita boleh nampak kan items, array apa semua kita boleh nampak cara dia, yang ni cara dia declare dia buat variable and then declare array dan dalam ni lah dia punya nilai dia. And cara kita nak display contohnya kita nak display size array bagi item ni berapa. Dia ada dua jenis cara nak display. Sama ada kita menggunakan function size of ataupun menggunakan function count. Okay. Now, display single element yang ni lah. Yang ni aku takkan buat lah. Okay, yang ni apa pandai apa buat sendiri lah. Okay, aku tak mau buat. And then this is add new item into the array. Yang ni pun apa buat sendiri lah. Okay, aku takkan explain lah. Okay, dia kalau hampa tengok ni pun dah tahu dah. Okay, dan ni display all element lah. Yang ni pun aku tak explain jugalah. But basically aku akan explain berkaitan dengan array, berkaitan dengan dan satu lagi function berkenaan dengan max dan min. Yang ni tak susah mana pun. Baik. Untuk kita nak buat, first of all, aku dah buat form untuk dua ni lah. Number 1 dan number 2. Okay. So, aku pun dah assign variable kat mereka. Okay, you buat number and then you assign variable. Faham tak? You buat macam tu dulu. Boleh tak? Okay. Bila dah set dua ni, empty ni aku tak buat. Aku tak letak nombor 2, nombor 1 dalam ni aku tak letak, malas aku nak buat. So, kita akan declare array lah. Declare array, nak declare array nama apa? Contohnya R sama dengan array. Dalam ni, okay, selalunya kalau dalam file ni kita tengok, dia set kan. Dia set constant lah untuk semua ni. So, dia kekal lah kan. Tapi, you boleh je kalau macam you nak ambil contohnya nombor 1, copy dalam ni, and then ambil nombor 2, letak dalam ni. Faham tak? Faham? Okay. So, array kita dah ada nombor 1 dan nombor 2. Okay. So, nilai apa yang ada dalam ni, dia ikut pada user letak apa. Faham tak? Okay. So, itu untuk array. Okay. Array dah habis. Okay. Aku akan cover basic saja array. Apa-apa nanti aku akan buat lah untuk yang ni kan. Untuk nak display apa semua nanti aku akan buat lah. Okay. Tapi hari ni kita akan menggunakan array dan function max dan min. Okay. So, katakanlah kita nak cari, okay. Actually aku buat lagi satu nombor lah. Aku buat satu nombor. Nak nampak promising sikit kan. Okay. Mana form? Ni form. Kita buat lagi satu nombor lagi. Kan. Bagi nampak promising sikit kan. Okay. Macam ni Kita dah panggil dia apa semua. Alright. And then kita jangan lupa panggil yang ni. Alright. Now. Kita dah declare array. Nah, macam mana kita nak tahu nanti kan waktu user isi kan, kita nak display yang mana nombor yang paling banyak dan mana nombor yang paling kecil. Cara dia mudah saja. Okay, first kita echo. Okay, echo highest number in array is titik bertindih, buka titik ni, and then ni yang this here is the magic. Kita buat function max. Dalam max ni kita akan panggil variable ni. Panggil ni, buka ni. And just like that. Itu saja. So basically apa yang command ni buat is waktu user isi dan kita submit, sistem akan check mana antara nombor yang paling banyak berdasarkan function max. Dan kalau dia kata kalau nombor 2 paling banyak, dia akan display. Dia akan display ni lah. Okay. Okay, kita dah cari nombor yang paling banyak. Macam mana nak cari nombor yang paling sikit? Sama aja. Apa copy yang benda ni and tulis min. Itu ya. Mudah elok lah. Okay. This is the smallest lah. Smallest number in array is So dia macam ni lah. Okay. Kita bagi cantik sikit. Okay. So macam tu lah. So jom kita pergi buat. Kita buat macam ni. Nama aku kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Katakanlah nombor 1 aku letak 35, 7, 4, 15. For example. So technically lah kan.
Yang nombor yang paling rendah yang mana? Yang ni lah. Yang paling tinggi yang ni lah. Okay. So kita tengok. Highest number in the array 74. Betul tak? Betul 74. Kita submit balik. Okay 74. Smallest number in the array 15. Betul lah. Nampak? Dia mudah saja. Itu saja cara kita nak declare, nak check sama ada mana nombor yang paling banyak, mana nombor yang paling sikit. Okay. So itu untuk max dan min. Okay. Dan untuk array sama jugalah. Kalau kita nak contohnya, katakanlah kan, okay, kita dah buat array betul tak? Katakanlah kita nak tambah lagi maklumat kat sini kan. Kata Allah lupa nak tambah maklumat lah, aku nak tambah maklumat. Boleh kita pakai command ni. Ataupun kalau you all, actually kita buat ni dulu lah kan. Boleh je kalau nak buat ni dulu kan. Kita buat ni dulu. Kita display dulu mula-mula. Size of an array. Okay, you nak pakai ni, nak pakai size of boleh, nak pakai count boleh, ikut lah nak pakai mana. And then kita akan, ni saja size of an array ada 3. Yang kita tengok ada 1, 2, 3. Okay. And then apa lagi kita nak buat? Okay. Katakanlah aku nak tambah lagi maklumat kan. Nak tambah data dalam array ni kan. Dalam array ni. Okay. Kita akan pakai command ni. Okay, yang ni display element, yang ni aku takkan buat ni. Display single element, yang ni ikut lah hampa nak display bawah kan. Tapi untuk yang ni kita nak tambah item ke array. So mudah saja. Kita akan panggil kita panggil dia punya variable, and then kita panggil nombor kosong. Contohnya kan. Actually, no. This one. Actually tambah 2 lah. Tambah 2. So, sepatutnya size of an array ni, yang daripada dia display 3 menjadi 4. Dan tak silap aku, kemungkinan smallest number in an array pun dia akan display yang aku letak ni, iaitu 2. Tak tahulah, wallahualam lah. Aku tak pernah cuba. So, kita cuba. Nampak? Aku letak nombor 2 kan. Sebab apa dia tukar jadi nombor 2? Sebabnya, yang ni 2. Dan sama jugalah, tadi 3 kan. Tapi disebabkan aku tambah, dia jadi nombor 4. Faham? Ni tak kemas ni, tak apalah kot. Hampa faham, hampa nampak lah kot. Hampa nampak. Okay? Nampak ni. Number in array is 2, 4. Kalau kita nak tambah lagi pun boleh. Tak ada masalah. Tambah 1. Kan? Kita boleh tambah banyak-banyak. Okay? And then, yang ni akan jadi 5 ni. Yang ni akan jadi 5. Size of an array akan jadi 5. Dan smallest number akan jadi 1. Nampak? Macam tu saja. Okay? Array ni tak susah. Dia mudah saja. Nak dibandingkan dengan bahasa programming yang lain. Okay. So aku akan buang lah ni. Yang ni aku buang. So yang ni dia akan kekal kembali ke normal lah. Sebab actually size of an array aku pun cantik saat ni. Uduh lah pula. Okay. Jadi macam tu lah. Okay. So display session. Ini session aku tak declare lagi lah untuk yang untuk yang number ni kan. Tak apalah. Nanti you pandai-pandai lah buat. Tu pandai-pandai hampa lah. Okay. Yang ni display single element ikut lah. Yang ni senang ni. And then yang ni display all element. Okay. Dia macam mana nak abang? Dia jangan samakan yang ni tau. Yang ni dia nak display size. Kalau nak display semua data, kita akan display semua ni. Nampak tak? Kita akan display semua ni. So jom kita buat. Yang ni aku copy paste saja. So, IDX ni array. Ganti saja. So, dia akan tambah lah by index ni. Dia akan panggil by semua ni melalui variable array ni. Okay, faham tak? Faham tak apa yang aku cakap ni? Okay, dia akan panggil by array dan dalam ni dia akan panggil by index. Semua ni lah. Okay, dia akan bertambah. Macam mana bertambah by apa? Okay, apa limit dia? Ni lah limit dia. Okay. So, kita akan run lah. Nampak? Dia akan looping lah. Dia akan looping and dia akan panggil semua data ni. Okay, yang ni tak susah pun. Dia nampak je susah ni. Kalau kita nak display semua elemen yang ni untuk numerical array numerical array kita akan pakai for loop. Tapi kalau untuk associative array kita akan pakai for each. Okay, ni associative array kita akan pakai for each. Okay. So I guess itu sajalah kot video kita untuk kali ni untuk array dan max min function. Ni tak ada apa sangat pun. Okay, ni tak ada apa sangat. So next aku akan buat video berkaitan dengan function ni pun senang sangat ni. Senang sangat function. Okay.
Dan kalau aku rajin, aku akan buat video lagi untuk associative array dan multidimensional array. Dan satu lagi aku lupa, ni pun satu aku lupa. Berkaitan dengan string length, STI apa benda apa semua tu. Nanti aku akan buat video tu juga. And aku rasa tu je lah kot untuk video kita. Okay, lepas tu habis lah apa study sendiri lah. Okay. So, untuk video hari ni kita dah habis lah explain berkaitan dengan array dan max dan min function. Jadi itu sajalah video kita untuk kali ini. Sekian, terima kasih.